Cuba tes suara. Tes suara 1 2 3. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah. Orang hebat hartanah. Oh, podcast. Kita sekarang dah berada pada episod yang kedua. Sedar tak sedar, rupanya podcast ni memang ada sambutan. Dan the first idea masa saya buat podcast podcast ni ataupun orang hebat hartanah ni, the main idea dia adalah untuk kita nak mengumpulkan ataupun menjadikan satu podcast khas untuk pemain industri hartanah, pelabur hartanah, mereka yang sama ada baru nak berkecimpung, baru nak bermula dalam bidang hartanah. Sebab informasi tu banyak. Kalau kita sekarang you can use Google, you can use AI. Kan, kalau Google je maklumat memang ada, tapi bagi mereka yang baru contohnya, maklumat mana yang boleh diguna pakai, maklumat mana yang perlu kita ketepikan sebab terlalu bercampur bau kan. Itu bagi mereka yang baru. Bagi mereka yang dah expert, tak ada masa untuk nak go through all the information. Jadi inilah podcast khas untuk korang pemain-pemain dalam industri hartanah, untuk korang dapatkan latest update, latest information, whether it's an opportunity ataupun whatever it is yang berkaitan dengan hartanah. So inilah dia, podcast orang hebat hartanah. Dan untuk episod kali kedua, untuk episod yang kedua ni, saya dengan rasa bangga dihadiri oleh tetamu kita, Cik Syahrul Nizam, daripada Agrobank. Beliau merupakan Head Consumer Financing Department, betul ya? Betul, Cik Afif. So, Cik Nizam boleh memperkenalkan diri pada audiens kita? Alright, okay. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Seperti yang Cik Afif kita dah bagi tahu tadi, nama saya Syahrul Nizam bin Mak Yatim. Saya lah Head Consumer Financing Department daripada Agrobank HQ lah, dekat KL. So, hari ni saya berbesar hati sebab dijemput untuk sama-sama kita kongsikan apa yang Agrobank boleh berikan dan tawarkan kepada semua, especially terutama sekali yang mendengar podcast ni lah, dan mendengar dan tengok podcast ni. That's why penting untuk korang tengok, dan korang boleh komen whatever it is yang korang nak tahu, nak tanya lebih detail. Dan insyaAllah akan adalah pihak-pihak Agrobank yang kalau tim-tim baca dekat komen nanti nampak tu, bolehlah tolong jawabkan. Dan ada juga description kami sediakan untuk kalian kalau nak tahu lebih lanjut, nak menghubungi person in charge dan sebagainya, korang boleh go to the description below and then klik lah link yang disediakan untuk berhubung terus dengan pegawai-pegawai yang telah diberikan dekat dalam description tu. Okey. Cik Syahrul Nizam. Saya panggil Cik Nizam ke Cik Syahrul yang Cik Syahrul. Cik Syahrul. Boleh. Okey, sebab dia ada dua nama. Kalau tiga saya kena sebut tu. Okey, Cik Syahrul. Saya nak tahu sedikit sebelum kita nak bercerita panjang dalam sesi podcast kita ni kan. Boleh tak Cik Syahrul ceritakan informasi berkaitan Agrobank itu sendiri secara ringkas? Okey. So ramai yang kenal Agrobank ni, cumanya mungkin dia tak tahu sejarahnya lah. So Agrobank ni ditubuhkan pada tahun 1969. Sebelum ni namanya ialah Bank Pertanian Malaysia Berhad kan. Agrobank ni dia terlibat secara aktif dalam mencatatkan pertumbuhan dan pembangunan industri pertanian Malaysia ni. Dia menawarkan produk dan penyelesaian penuh patuh syariah kepada pelbagai segmen pelanggan, termasuk corporate, komersial, pengguna, pembiayaan perdagangan dan mikro. So basically Agrobank pula pada 1 Julai 2015 dia menjadi full pledge Islamic banking, perbankan Islam sepenuhnya sejak daripada 1 Julai 2015 sebagai sebuah institusi kewangan pembangunan DFI yang didorong oleh pasaran dan berfokuskan pelanggan dengan tumpuan utama kepada pengukuhan sektor pertanian di Malaysia. Agrobank mengimbangi peranan pembangunan dengan komersial bagi memberi manfaat kepada sektor pertanian. So basically
Agrobank ni dah jadi full pledge Islamic banking pada 1 Julai 2015. So patuh semua produknya ialah patuh syariah. Patuh syariah. Itu dari starting 2015. 1 Julai 2015. 1 Julai 2015. Betul. Yang mana bermakna sebelum tu adalah produk-produk konvensional. Ya, betul. Starting 1 Julai 2015 memang 100% 100%. Islamic financing, Islamic produk lah. Yes. Yang patuh syariah. Sepenuhnya. So maknanya yang dekat luar tu tidak perlu ragu. Agrobank ni memang full pledge Islamic banking. Okey. So ada dua perkara yang saya nak tanya berkenaan dengan daripada apa yang Cik Syarul cerita tadi. Okey. Nama sebelum nama Agrobank sebelum ni adalah Bank Pertanian. Yes, Bank Pertanian. So sebenarnya kalau siapa-siapa di antara korang yang pernah jumpa signage Bank Pertanian tu, bermakna korang ni dah kita ni dah separuh lah, kita dah sebaya lah. Mungkin sebab ada yang ramai starting tukar ke Agrobank ni tahun bila? 2008. So whoever yang lahir 2008 ke atas, korang memang tak tahulah ataupun pernah wujud je satu bank nama dia Bank Pertanian, khas Bank Pertanian. Dan hari ni nampak Agrobank tu nampak lebih komersial lah kan. And okey, berkenaan tadi Cik Syarul cerita bila starting 1 Julai 2015 tu dah convert sepenuhnya kepada produk yang patuh syariah. Okey. Adakah kita tahu produk patuh syariah ni pengguna dia adalah untuk orang-orang Muslim, untuk orang Islam. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat kita yang non-Muslim, bukan Islam? Adakah mereka boleh? Boleh, Cik Hafiz. Full pledge Islamic banking ni bila kita 100% patuh syariah, maknanya untuk semua kita bagi tawaran perkhidmatan untuk semua, tak kira Muslim ataupun non-Muslim. So dia terbuka. Apa yang kita nak beritahu bila kita ialah full pledge Islamic banking, maknanya kita punya produk ialah telus, perkhidmatan kita telus dan kita tidak ada apa-apa yang kita sembunyikan lah. Tak perlu, tiada apa yang perlu diragukan. Ya, betul. Kan? Macam tu. So maksudnya produk yang mana patuh syariah ni non-Muslim pun boleh menggunakan dan boleh mendapatkan, dan dalam masa sama bagi mereka yang Muslim tidak perlu ragu-ragu. Betul. Okey. So seterusnya untuk podcast kali ni kita jemput Cik Syarul mewakili daripada Agrobank. So apa yang pihak Agrobank nak kongsikan kepada pendengar kita dalam podcast? Okey, sebelum kita sambung pada soalan tu, podcast kali ni kita buat untuk region Melaka Johor. Agrobank region Melaka dan Johor. Untuk region Melaka dan Johor. Kalau untuk pengetahuan semua, untuk region Melaka Johor ni Agrobank ada 17 cawangan. 4 buah cawangan di Melaka dan 13 cawangan di Johor. So apa yang saya nak kongsikan hari ini ialah salah satu produk Agrobank kita panggil Hartani Eye. Hartani Eye. Ya. Nama tu jarang dengar ke apa, Cik Habib? Hartani dia catchy nama dia. Dia hartanah dan pertanian. Hartani. Nice. Okey, so nak Cik Syarul nak berkongsikanlah tentang produk yang dinamakan Hartani Eye. Ya, betul. Okey, so kalau ikut nama tu dah catchy dah. Hartani Eye ni apa dia? Okey. Untuk pengetahuan Cik Afif dan untuk pengetahuan penonton kita semualah, Hartani Eye ni ialah produk pembiayaan untuk membeli tanah pertanian. Kan, lepas tu jarang ada bank lain yang menawarkan produk macam ni, yang membiayai untuk pembelian tanah jenis pertanian. Pembelian tanah pertanian. Saya akan cerita lanjut lepas ni tentang apa ciri-ciri dia, apa kelebihan dia. Okay. Tapi dia memang Hartani Eye ni memang untuk pelanggan, untuk sesiapa sahaja untuk membeli tanah pertanian. Untuk sesiapa
sahaja tetapi khas untuk pembelian tanah pertanian sahaja. Betul. Okey, itulah Hartani Ai. Saya just nak tambah sikit lah. Kadang-kadang walaupun saya dah beritahu untuk tanah pertanian, ada juga yang datang tanya tapi bukan untuk tanah pertanian. So macam mana kalau macam tu? Kalau bukan tanah pertanian, selalunya kita tak buat lah. Dan kita akan minta dia ke bank lain lah. So kalau dia boleh cover untuk Hartani Ai ni khas untuk pembiayaan tanah jenis pertanian. Tapi kalau boleh cover yang jenis selain daripada pertanian tu, dia dah tak jadi Hartani Ai, dia jadi Hartanah Ai. Okey. So joke aside, kalau macam Cik Syarul cakap tadi, produk Hartani Ai ni khas untuk pembiayaan pembelian hartanah ataupun tanah jenis pertanian. Betul. So bagaimana kalau tanah tersebut tu tak ada status? Tadi Cik Syarul bagi tahu kalau selain pertanian okeylah, kita tak provide the service tu. Tapi macam mana kalau status tu dia tanah tu dia tiada status ataupun null? So macam Cik Hafiz tahu, kita untuk tanah ni kita ada tanah bangunan, lepas tu kita ada tanah komersial kan. Ya, betul. Lepas tu lagi satu industrial, lepas tu tanah pertanian lah. Okey. Selalunya ada juga dalam permohonan yang kita jumpa, dia punya title tu null, tiada. Maknanya tiada status. Maknanya dia tak duduk dekat pertanian, dia tak duduk dekat bangunan, dia tak duduk dekat komersial, dia tak duduk dekat industrial. Selalunya kalau ada tanah macam tu, kalau pelanggan kita tanya sama ada boleh tak boleh kita biaya dia bawah Hartani Ai, selalunya kita akan tengok zoning dia lah, zoning kawasan tu. Kalau walaupun dia null tapi zoning keliling tu ialah pertanian, so maknanya untuk Agrobank bolehlah untuk dia biaya tanah tu sebab zoningnya pertanian. Tapi kalau zoning tu bukan pertanian, maknanya tak boleh lah. I see. So maksudnya kalau geran yang tiada status ataupun null, tidaklah Agrobank tolak mentah-mentah. Tak ada. So dia akan ada rundingan lagi, ada ruang lagi, tetapi bergantung kepada zoning. Bergantung pada zoning. Tapi selalunya kita jumpa title yang null ni ialah geran yang lama-lama. Yang baru-baru ni saya rasa macam dah tak ada dah. Complete lah kan? Sebab start saya menjadi ejen hartanah ni, normally lah, saya tak jumpa lagi, tapi normally memang ada. Dia dah memang status tu dah ada. Bangunan, pertanian, betul. Dah memang dah ada dah. Itu yang bila kita berbual kan, cakap Cik Syarul ceritakan tentang tanah yang tak ada status. Maksudnya ada juga geran yang tak ada status. Tapi bergantung kepada zoning lah. Betul. Tengok zoning. Kalau macam asal saya Kota Tinggi. Zoning Kota Tinggi tu penuh dengan pertanian saja. Betul. So memang adalah chances, possibility mereka yang ada geran yang tak ada status tu di kawasan yang zon sebegitu boleh dapatkan pembiayaan. Ya, betul. I see. Menarik. Sebab dalam sepanjang saya baru-baru jugalah, tidaklah lama menjadi ejen hartanah ni kan, urusan untuk dapatkan pembiayaan tanah ni yang paling mencabar, lagi-lagi pertanian. Betul. Kalau rumah tu kita tahu tak ada masalah, komersial tak ada masalah, industri tak ada masalah. Okey. So ini yang menariknya bila Agrobank datang bersama-sama produk yang dipanggil Hartani Ai ni. Okey. Cik Syarul. Boleh tak tolong jelaskan kategori pembelian untuk tanah pertanian ni yang macam mana yang boleh dijadikan panduan untuk mendapatkan pembiayaan? Okey. So sebenarnya untuk beli tanah pertanian ni ada pelbagai cara. Okey. Dia boleh datang daripada pembelian terus. Maknanya buyer dengan owner, buyer jumpa owner, owner jumpa buyer. Dan dia decide, buyer jumpa ejen, jumpa owner. Ada ejen lah. Ada ejen lah. Okay. Kan? That's why kita ada podcast ni. Okay. Jadi dia boleh buat, maknanya bila dah agreed,
maknanya boleh submit terus application. I see. Pada bank lah. Pada bank. Lepas tu kalau dia beli melalui lelongan, kan ada yang bid dekat bila dia beli tanah lelong. Betul, ada lelongan awam dengan lelongan yang public lah. So bila katalah dia dah menang, then dia boleh bawa ke bank lah untuk mohon pembiayaan. Ataupun lagi satu, ni selalunya ramai yang tanya, ada tak bank lelong tanah? So ada, boleh juga. Maknanya katalah Agrobank sendiri yang lelong tanah. So katalah dia bid, dia menang, dia boleh datang ke Agrobank untuk mohon pembiayaan. Dapatkan pembiayaan. Ya, betul. Okey. Alang-alang dah Cik Syarul mention tentang tanah yang dilelong oleh bank. So Agrobank ada jugalah tanah-tanah yang dilelong oleh Agrobank. Ada. So boleh pergi dekat website kita orang, dekat laman kita orang, dekat www.agrobank.com.my. Dekat dalam tu nanti boleh nampak ada link untuk kita klik, boleh tengok tanah lelong yang kita lelong. Menarik. So pergi tengok. Korang tahu tak ada satu platform ataupun Agrobank menawarkan tanah lelongan ni kan. So kalau tak tahu, boleh go to that website untuk dig deeper lah. Sebab tanah pertanian ni pun sekarang ni lately dah ramai orang mencari. Ya, betul. Dia dah kalau dulu mungkinlah orang akan kerja ke bandar, rumah tingkat dan sebagainya. Sekarang ni ramai orang macam dah nak balik kampung, dia dah nak bercocok tanam sendiri. Ada yang dah plan nak ternak lembu apa semua kan. So kalau korang tengok dekat website dalam Agrobank sendiri, ada tanah lelong yang sesuai dan korang berminat, korang boleh mendapatkan ataupun join the bidding tu, dan kemudian boleh mendapat pembiayaan pula daripada Agrobank semula kan. Boleh, tak ada masalah. Mungkin nanti Cik Afif boleh, nanti saya akan bagi link untuk tanah lelong di Agrobank. Nanti Cik Afif boleh letaklah dekat description. Korang boleh tengok dekat description link tersebut. Saya akan tuliskan untuk bahagian lelongan, boleh go to this description lah. Bagaimana dengan size dia ataupun keluasan tanah? Keluasan tanah yang macam mana yang Agrobank boleh berikan pembiayaan? Okey, Cik Afif. Sebenarnya untuk kita biaya tanah, at least tanah tu mestilah bergeran. Kena ada geran lah. Yang paling penting. Paling penting lah tanah tu ada geran. So untuk ada geran, selalunya tanah tu mesti 1 ekar. Mesti minimumnya 1 ekar kan. Tetapi ada juga yang saya jumpa tanah kurang daripada 1 ekar, tetapi ada geran. So kalau dia kurang 1 ekar dan dia ada geran, dia boleh apply. Dia kurang 1 ekar tapi dia tetap ada geran? Dia ada geran, dia boleh datang untuk mohon pembiayaan. So maksudnya basically sekurang-kurangnya 1 ekar. Tetapi jika ada di antara yang menonton ni ada tanah mungkin diwarisi, kurang 1 ekar, betul, masih lagi boleh mendapatkan? Boleh, selagi dia ada geran. Dan geran tu nama dia lah? Geran tu nama dia lah, nama individu lah. Tetapi kalau dia ialah dia nak beli tanah pertanian tu bawah master title, kadang ada yang beli bawah master title, dah pecah-pecah lot. Betul. So itu kita boleh pertimbangkan. Boleh pertimbangkan. Dengan syarat dia masih lagi di bawah tanah pertanian. Syarat utama dia tanah pertanian, syarat kedua yang paling utama adalah dia ada geran. Dia ada geran. Yang terbaik geran individu. Kalau di bawah master title boleh dipertimbangkan. Saya bagi contoh, kadang-kadang ada pemaju perumahan yang menjual tanah pertanian, tapi dia bawah master title, tapi dia dah pecah-pecah kan. So boleh, tak ada masalah. So untuk konteks lah, tanah master title ni adalah satu tanah lot yang satu lot besar, kemudian telah dipecah-pecahkan. So kemudian dijual pula bahagian-bahagian tu kepada pembeli. Mungkin masa itu belum urusan tukar nama belum selesai lagi apa semua. Itu kita panggil tanah master title lah, yang mana tanah tu, nama tanah tu diletakkan nama pemaju. Kan? Betul. So kalau dalam geran tu kita cek balik, korang boleh cek balik, mungkin ibu ayah punya geran tu boleh cek dekat dalam geran tu, kalau nama kita, itulah
individual title. Betul lah tu. Itu grant kita lah tu. So nak kena check. Ada yang tak perasan rupanya nama pemaju tak tukar-tukar lagi. So ada kena, juga. Kena check. Okey. Macam mana nak tahu kelayakan contohlah saya ada nak membeli tanah pertanian. Tanah tu grant dah ada. Individual title. By size pun memang ngam-ngam 1 ekar. Tapi apakah kelayakan untuk saya nak dapatkan pembiayaan tu? Okey. Mula-mula sekali kalau dia nak mohon untuk pembiayaan hartani I ni, mula-mula sekali dia kena warga negara Malaysia lah. Okey. Dia kena warga negara Malaysia. So itu untungnya menjadi rakyat warga negara Malaysia kan. Lepas tu dia terbuka kepada semua, kaki tangan kerajaan, swasta. Kalau dalam kita punya flyers, kita akan ada letak individu berpendapatan stabil. Itu bermaksudnya yang bekerja sendirilah. Yang berniaga pun boleh semua. So kerajaan, swasta, dan ada di antara yang menonton ni ataupun kaum kenalan kita, keluarga kita, dia bukan government, dia bukan swasta, dia bukan makan gaji, tapi dia berniaga sendiri. Dia berniaga sendiri. Boleh. Tak ada masalah. Kalau berniaga sendiri ada tak apa-apa macam basic requirement SSM ke apa? Kenalah, maknanya perniagaan dia kena berdaftar, lepas tu dia kena ada bank statement lah. I see. Dan kalau katalah dia ada declare income, maknanya lembaga hasil, tax, lagi elok. That's why kita dah nak musim declare income betul ni kan. Dah nak musim. Lepas ni korang akan jumpa banyak orang cerita pasal declare. So make sure, yang penting kita declare. Jangan risau, dia declare belum tentu kena cukai. Declare dulu. So that's why kalau tak declare baru salah. Yang tak declare tu yang pening kepala. So bila korang declare, dan kalau kena pun dia punya amount tu sangat berpatutan dan dia dah ada penolakan cukai dan sebagainya, korang ada pendaftaran syarikat, pendaftaran perniagaan, lepas tu korang dah declare, itu yang membuatkan supporting document yang kuat untuk mendapatkan pembiayaan. Sebab ramai orang fikir, alamak, aku ni tak ada, bukan makan gaji. Ada lagi macam, kita ni bukanlah kerja government, bukan juga kerja makan gaji swasta ke apa. Macam mana kita nak dapatkan pembiayaan kan? Ramai yang rasa kalau dia berniaga dia susah nak dapat pembiayaan. Tak semestinya. Sebab pada pihak bank, secara generalnya, secara amnya, apa yang penting dokumen sedia ada dah tentu memang kena ada. Lepas tu kalau dia declare income tax lagi bagus. Lepas tu conduct of security-tos je lah. Sebab itu je. In the end, bank nak bagi pembiayaan ni, bank nak tahu orang tu ada pendapatan. Itu boleh je. Bayar balik ke tak? Boleh bayar balik. Yeah. Sebab kalau dia boleh buktikan pendapatan dia secara berdokumentasi, mudahlah untuk bank buat nak buat pertimbangan. Ya, kan? betul. I see. So jadi jangan risau bagi mereka yang bercadang, bagi mereka yang sama ada government servant, pekerja swasta ataupun yang bekerja sendiri, juga termasuk ejen-ejen, tak kisah apa ejen. Cik Hafiz sendiri pun boleh. Kan? Boleh. Berpendapatan yang berkomisen. So korang boleh mendapatkan pembiayaan untuk membeli tanah-tanah pertanian menggunakan produk yang dipanggil Hartani I. Okey. So sebelum kita nak break sekejap, saya nak tanya dulu soalan ni. Berapa lama tempoh pembiayaan yang diberikan? Kalau macam klien-klien saya beli rumah, roughly dalam 30 ke 35 tahun ataupun sehingga umur 70 tahun. Tapi untuk tanah pertanian ni macam mana pula? Ini yang menariknya, Hartani I ni, Cik Hafiz. Untuk produk Hartani I ni, daripada Agrobank, kita bagi tempoh paling panjang ialah 20 tahun. Panjang juga. Untuk tanah pertanian? Setakat yang saya tahu, tak ada lagi bank yang tawarkan untuk tempoh 20 tahun. Betul. So untuk 20 tahun. Reason dia, salah satu sebabnya ialah kita nak orang mampu memiliki tanah pertanian. Betul. Salah satunya lah. That's why kita bagi tempoh sampai 20 tahun.
Kalau apa yang produk Hartani Eye ni provide, secara tak langsung saya nampaklah, secara tak langsung ianya boleh meningkatkan juga orang kata pasaran ataupun permintaan. Ya, betul. Untuk orang membeli tanah-tanah jenis pertanian. Betul. Sebab kebanyakannya kalau dia pergi ke bank lain ataupun dia pernah bertanya, tempoh pembiayaan untuk beli tanah pertanian ni selalunya pendek. 5, 7 ataupun mungkin 10. Betul. Lepas tu pilihan tanah pula dia orang akan tengok dekat bandar ke atau tak. Ada limitation Ada lah. limitation. Macam dekat Agrobank tak ada limitation. Janji dia ialah tanah pertanian. Dan kita boleh finance. Kita Kalau boleh tanah biaya. tu dah lapisan ketiga, boleh. pun boleh juga. Pun boleh. Cumanya bila pelanggan bawa grant macam tu, selalunya pihak bank, terutama sekali pegawai yang proses lah, akan tanya juga ada laluan masuk ke tak. Kita tak nak lah nanti bila pelanggan beli dah ambil pembiayaan dengan Agrobank, lepas tu bila dia nak laksanakan contohnya projek pertanian ataupun dia nak tanam apa-apa, dia nak buat dusun ke, sekali tak ada laluan. Ya, betul. Jadi susah untuk dia. Maksudnya biar dia pun tahu ataupun dia pun bersedia. Betul. Jangan main beli tiba-tiba alamak tak ada laluan masuk kan. bajet beli tanah dah ada. Tapi tak ada laluan masuk, bajet untuk logistik tu tak ada. Ya, betul. Jadi lalas tergedala juga kan. Kita pun biasa dengar kan, kalau bukan tanah pertanian, dia beli tanah untuk buat rumah. Bila sampai lapisan sampai dalam sangat, Betul. Masa jual tu okey, tapi bila dah beli, tengok laluan masuk orang tak nak bagi. Tak ada. Kan dia jadi susah. Dia nak buat kebun pun susah kan. Infra pun susah. Macam itulah. Selalunya pegawai proses akan nasihat pelanggan lah untuk semak ni semua dulu. Okey. So tapi basically tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tidaklah menjadi satu halangan. Itu bukanlah satu syarat yang diutamakan lah. Tak. Cumanya kita nak pelanggan tahulah dia punya hak, dia punya kesan. Kalau benda-benda macam ni tak ada. As long as dia tahu dia beli untuk apa dan apa semua. Ya, benda betul. tu perlu dijadikan satu pertimbangan. Dia tahu apa nak dia buat dengan tanah tu, jadi bolehlah diberikan pembiayaan. Sebab in the end kita tak nak mereka yang mendapatkan atau membeli tanah ni dengan pembiayaan kemudian nauzubillah dia dilelong pula. Kita tak nak perkara-perkara Kan, macam itu berlaku. Kita nak bila dia dah kita dah biaya, dia dah beli dan kita dah biaya, dia boleh majukan tanah tu. Betul. Kan? Betul. Dia Dan boleh dia boleh pula. generate income. Tanam nenas ke, durian. Betul. Sebenarnya benda macam tu. saya pernah perasan lah dalam TikTok. Sekarang the best part pasal TikTok ni, kalau awal-awal dulu kita malu nak tengok TikTok ni kan. Tapi sekarang ni menarik pasal TikTok. Saya ada jumpa satu konten ni, dia cerita pasal mungkin Cik Syarul boleh bantu saya kan, apa yang daun yang diorang masak asam pedas, yang nasi kerabu yang warna pink tu, kesum bunga kantan ke bunga apa? bunga kantan. Okey, dia Dah mahal tau sekarang. tahu saya memang tahu pasal rumah masak saya makan je. Okey, saya nampak dia bagi tahu bunga kantan tu, tanaman tu sekali, lepas tu hasil dia tu setiap tahun dia, setiap bulan dia boleh tuai, sehingga saya tak ingat detail, tapi dia boleh generate pendapatan sehingga 20 ke 30 ribu sebulan. Pada saya kalau tengok track record pelanggan-pelanggan Agrobank sebelum ni, yang mana menjalankan projek-projek mikro yang kecil-kecil ataupun komersial, kalau dia konsisten, especially terutama sekali kalau mikro, kalau dia konsisten tanam, produce, dia memang orang kata memang concentrate on the project, memang dia boleh buat income. Betul. Dan dia boleh berjaya. Betul. Saya ramai jumpa orang kaya dalam bidang pertanian. Orang tak perasan kan? Orang tak perasan. Sebab kalau kita fikir logik, pertanian ni is something yang produk dia mesti akan habis. Tanam cili orang ambil, tanam bawang orang ambil.
Kalau dia punya end product tu pun masih boleh diberikan kepada ternakan-ternakan kan. Tu sebab kita pun ada bagi pembiayaan untuk kita panggil produk huluan dengan produk hiliran. See. Kan, Menarik tu. kan. So itu nanti korang boleh dapatkan detail apa manfaat yang korang boleh dapatkan selain daripada Hartani Ai kan. Kita dah beli tanah apa kita nak buat kan, mungkin boleh dapatkan konsultasi sebab bank pertanian, of course you guys are expert in bidang pertanian kan. InsyaAllah. Okay. So saya nak break sekejap, tapi sebelum kita break saya nak tanya dan saya nak minta Cik Syarul jawab selepas break nanti. Pembiayaan dah ada untuk pertanian ni. Kita dah tahu tempoh dia sehingga 20 tahun. Syarat kelayakan pun nampak mudah. Dia tidaklah longgar tapi memudahkan. Tapi margin of finance tu. Kan kita nak tahu apa maksud margin of finance tu. Berapa Agrobank boleh bagi untuk kalau korang nak membeli ataupun mendapat pembiayaan membeli tanah pertanian ni, berapa? Kalau setakat 20-30%, Cik Syarul, alamak, macam payah juga kan. So boleh jawab lepas break nanti. Penat saya datang daripada jauh kalau saya tak bagi benda yang menarik untuk kita kongsikan. Okey, insyaAllah kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, so kita dah break sekejap tadi. Kita nak continue. Ada beberapa lagi soalan yang saya nak tahu. Saya nak korek daripada Cik Syarul. So that penonton kita, dia orang boleh dapat sekurang-kurangnya dengan menonton podcast ni, dia dah dapat satu maklumat persediaan. Betul. Selanjutnya nak tahu detail, yes of course dia orang boleh go to the description. Ada link yang disediakan untuk dia orang mendapatkan maklumat lebih lanjut. Betul. Ataupun kalau katalah dia still tak puas hati bila dah pergi ke laman sesawang Agrobank, maknanya dia boleh pergi ke cawangan kita. Mana-mana cawangan je. Macam saya dah beritahu tadi, dekat Johor dengan Melaka ni ada banyak cawangan. Betul. Dan dia boleh pergi. Betul. So boleh pergi. Jangan risau. Memang setiap Agrobank yang dah di cawangan-cawangan Melaka, Johor ni, korang mention je, saya nak tahu lebih lanjut tentang Hartani Ai. Ya, betul. Nanti dia orang betul, macam mana awak tahu? Sebab kita tengok podcast. Jadi kena share je lah. Kan? Kena share lah podcast ni. Betul. Tuan-tuan perempuan, saya minta lah. Maklumat ni penting untuk kadang-kadang keluarga kita. Betul. Saudara mara kita, dia orang nak mendapatkan pembiayaan pembelian tanah pertanian kan. So why not sharekan podcast ni kepada kaum keluarga kita. Pada saya benda podcast ni ialah perkongsian ilmu antara Agrobank dengan podcast ni. So maknanya kalau mana yang tengok boleh share supaya ilmu tu kita kongsikan dengan orang lain kan. At least kalau bukan dapat semua, dapat sedikit pun jadilah bermanfaat. Dah bermanfaat. Sekurang-kurang dia tahu, rupanya boleh dapatkan pembiayaan untuk tanah pertanian. Tapi untuk pengetahuan Cik Afif, pihak Agrobank sendiri, contohnya dari segi region Melaka Johor ni, banyak aktiviti yang dia buat, banyak yang promosi yang dia buat, war-warkan tentang Hartani. Tetapi ada juga yang mungkin tak sampai pada yang lain. So basically, sebelum kita nak go to that question yang soalan saya tanya tadi, apa platform-platform yang penonton kita boleh follow, boleh ikut untuk Agrobank? Platform apa yang dia boleh? Kita ada laman sesawang kita, website kita www.agrobank.com.my. Lepas tu kita ada di platform media sosial. Kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, dan kita pun ada di TikTok. TikTok pun ada? TikTok pun ada. So nanti yang link tu semua nanti kalau boleh sharekan lah dekat description. Ada tak dalam TikTok konten Cik Syarul ke? So kena tengok korang search TikTok yang berilmu lah. Kita share ilmu. Sebab ada juga video-video yang kita pernah buat tentang Hartani. Mungkin pihak region Melaka Johor pun boleh kongsikan. Maybe kalau
kalau dibenarkan untuk stitch, boleh stitch lah. Search je Agrobank untuk semua platform media sosial. Media sosial. Okey. Yes. Cik Syarul, soalan yang pada saya rasalah ini antara paling penting. Okey. Ceritalah, boleh bagi pembiayaan tanam pertanian, ada geran apa semua. Okey, semua okey. Berapa margin of finance ataupun berapa yang Agrobank boleh bagi ni untuk Hartani Ai ni? Okey. Disebabkan nama pun Agrobank, yang asalnya daripada bank pertanian. Jadi produk Hartani Ai ni antara salah satu produk yang kita pada Agrobank is a mandated role juga. So pembiayaan ni sangat menarik. Apa yang kita bagi ialah kalau sesiapa yang nak beli tanah pertanian, kita selain kita tadi kita dah cerita tempoh 20 tahun. Betul. Kita bagi margin pembiayaan setinggi 90%. Macam beli rumah. Macam beli rumah. Macam beli rumah. So maknanya katalah kalau dia 100,000 tanah tu dijual dan market value dia pun dapat 100,000. So maknanya yang membeli tu boleh mohon pembiayaan sampai 90,000 lah. 90,000 20 tahun. So ialah sebab tanah pertanian ni harganya tidaklah setinggi tanah komersial, tanah biasa, tanah bangunan kan. Lot-lot rumah banglo mahal, tapi kalau tanah pertanian ni 1 ekar boleh dapat 100,000. So boleh. dia boleh saya rasa kalau dekat Johor ni, Johor Melaka still boleh dapat lagi lah. Betul. Johor Melaka memang ada lagi yang menjual tanah pertanian dengan saiz yang segitu, dengan harga yang agak menarik. So boleh dapatkan sehingga 90%. Ya, betul. Okey, menarik. So ini satu peluang yang saya rasa jangan kita lepaskan. Betul. Banyak yang sebenarnya saya, to be honest, saya punya idea, saya dengan wife bincang, before kita 40, before saya 45 lah. Okey. Saya nak ada satu tanah pertanian yang cukup luas, yang saya boleh buat ternakan, tanaman, ada satu rumah dusun. Itu yang saya nak. Pada saya, kalau cita-cita Cik Afif macam tu, kebanyakannya semua orang selalunya ada perasaan macam tu. Cumanya dia tak tahu kalau dia nak beli tu, dia nak pergi ke mana. Betul. Pergi ke mana? Betul. Pergi ke bank mana? Betul. Berapa tempoh pembiayaan? Boleh ke atau tidak? So ni dah tahu Agrobank ada pembiayaan Hartani Ai. So carilah tanah pertanian dan datanglah ke cawangan. Betul. Sebab kenapa saya kata kita ambil 45 ke atas macam tu, sebab saya pun pendapat sebelum ni saya perlu ada satu some cash yang besar. Betul. Untuk membeli. Tapi bila dah macam ni, insya-Allah kalau dah bersedia dengan pembiayaan yang boleh sehingga 20 tahun, dengan kadar margin of finance yang tinggi, macam membeli rumah juga 90%, saya rasa affordable lah. Sebab kebanyakannya selalunya akan rasa untuk beli tanah pertanian ni dia kena keluar perbezaan duit wang tunai itu dalam 30 ke 40%. Itulah antara salah satu penyebab yang untuk dia tidak beli tanah pertanian. Dia beli rumah dulu kan. Tanah pertanian ni tak ada dalam list dia. Cumanya bila kalau dah tahu macam ni, info daripada Agrobank untuk produk Hartani, kita boleh bagi 90% margin pembiayaan dengan tempoh 20 tahun. So carilah tanah. Kan? Memang menarik. Carilah tanah, kalau boleh majukan tanah tu untuk kita dapatkan, orang kata kita kan ada dua income. Ada active income dengan passive income. So dengan tanah pertanian ni boleh kita generate untuk passive income. Bunga kantan. Okay. Bunga kantan, serai. Serai pun menarik. Serai menarik. Cili padi. Betul. Yang dia boleh buat kecil-kecilan tapi boleh datangkan income dekat dia. Dia nak berniaga sendiri boleh, dia nak tolak dengan orang tengah boleh. Benda-benda macam tu. Pelbagai yang boleh diusahakan kan. Bayangkan dengan 1 ekar tanah, kalau dia nak, katalah dia tanam bunga kantan, berapa banyak bunga kantan dia boleh tanam kan. Sebab macam yang saya tengok TikTok tu lah, dia kata satu hari tanam berapa batang. Saya tak ingatlah spesifik, tapi dia kata satu hari tanam berapa batang. Pada setahun pertama dan tahun kedua tu, setiap bulan you boleh generate 20 to 30,000 per month. Yes, betul.
dengan sebegitu hasil pertanian yang sebenarnya kita terlepas pandang sebenarnya. Bayangkan itu yang Cik Hafiz cerita bunga kantan. Okey, kita cerita benda simple yang kita hari-hari boleh makan. Timun. Kalau dia tanam timun pun berapa banyak timun boleh. Dan sebab setiap hari orang Malaysia wajib, tak kira Melayu, Cina, India, wajib makan satu menu yang ada timun. Kan nasi lemak. Kan? Nasi lemak. So timun. So berapa banyak? Kita tak payah fikirlah sampai satu Malaysia. Kita fikir kawasan kita sahaja. Janganlah terlalu nak. Kita bermula daripada komuniti dulu. Ya, betul. Janganlah macam mana ni nak kagus sampai ke luar-luar negara. Relax dulu. Ambil dulu, buat kecil-kecil. Lepas tu kita rasa ini boleh generate dan kita boleh tambah dan sebagainya. Okey, Cik Sarul. Okey, macam tadi saya cakap, kenapa kita plan untuk nantilah kemudian bawa beli apa semua, sebab saya fikir mungkin nak kena ada satu cash yang banyak. Ataupun ada juga kenalan-kenalan yang kata dia sebab nak membeli tanah pertanian. So kita dah tahu margin of finance, kelayakan apa semua tu boleh. Mana yang lebih baik, dapatkan pembiayaan daripada Agrobank, berapa kadar keuntungan dia dengan dia pergi buat untuk membeli tanah pertanian? Dua-dua tu tak salah je. Cumanya mungkin dia tak tahu yang Agrobank ada bagi pembiayaan untuk beli tanah pertanian dengan margin 90%. Jadi that's why lah dia ambil personal financing untuk beli tanah. Bagusnya juga kalau dia ambil personal financing di tanah tu, maknanya dia beli tanah tu secara tunai. So mungkin dia boleh dapat harga lebih menarik. Kan mungkin yang penjual tu perlukan duit segera. Mungkin pasal tu dia buat macam tu. Tapi kalau tanya saya, personal financing ni maksimum dia boleh pergi 10 tahun je. Betul. Kan? So maknanya kalau dia beli tanah, kalau dia katalah dia mohon 100,000 10 tahun pembiayaan, maknanya bayaran bulanan dia lebih tinggi. Berbanding kalau 100,000 dia mohon untuk hartani air, beli tanah pertanian, tempoh pembiayaan tadi saya dah beritahu sampai 20 tahun. Maknanya komitmen dia separuh daripada tu. Kan? So yang separuh daripada apa yang dia bayar untuk personal financing tu dia boleh gunakan untuk benda lain, ataupun dia boleh gunakanlah untuk projek yang dia nak buat, tanam bunga kantan ke, serai ke, benda-benda macam dia kos tu dia boleh mengurangkan komitmen berbanding dengan kita buat dan of course lebih mudahlah kita ada lebihan untuk kita nak menjayakan projek kita tu kan. Lagi satu, kalau saya just nak tambah, kalau dia ambil pembiayaan hartani air ni, kalau siapa yang dah biasa beli rumah, dah biasa dengan financing, kita punya calculation based pada reducing balance. Macam beli rumah, reducing balance. Kalau personal financing tu selalunya dia akan pakai fixed rate, Rule 78, macam tu lah. So lebih mahal. So kalau reducing balance murah lagi. Saya sendiri memang merasakan kadar keuntungan dia tu lebih tinggi, dan bayaran bulanan pula, let's say lah kalau kita kena bayar 10 tahun berbanding dengan yang kita boleh dapatkan sehingga 20 tahun pun berbeza banyak. Ya, betul. So kadar keuntungan untuk hartani air. Okey. So untuk hartani air, produk hartani air ni kadar keuntungan dia ada dua. Kalau yang 80% ke atas, dia punya kadar keuntungan ialah 6.99. Kalau 80% dan ke bawah, keuntungan dia 5.35. 5.35 itu kalau yang meminjam pada margin 80 dan ke bawah. 80% dan ke bawah. Kalau 100,000 tu dia pinjam 80,000. Betul. Deposit 20,000. Kalau yang 90% ni rate dia 6.99. Tapi Cik Afif, tapi khas untuk kaki tangan awam. Kalau dia nak beli tanah pertanian dan potongan pembiayaan ni ialah melalui potongan Biro Angkasa. Dia mohonlah pembiayaan 80% ke 90% ke, dia punya kadar keuntungan ialah 5.35. I see. Itu je beza dia.
Dan kadar ni of course kita tengok ikut OPR lah. Betul. Naik sebab dia ada gabungan SBR tu kan. Standard base rate betul. Setakat ni standard base rate untuk semua ialah 3% lah. Dan dengan keadaan ekonomi sekarang, dan kalau kita tengok for the past years, dia maintain lah. Dia maintain. Dan topik OPR tu insya-Allah nanti kita akan bawakan satu panel yang boleh bercerita lebih lah tentang, boleh menerangkan. Tapi basically kalau saya ramailah yang bercerita dan kita bertanya-tanya juga. Basically OPR ni kalau rendah okey lah, pembiayaan tu jadi ikut rendah. Tapi bila rendah ni sebenarnya waktu ekonomi kita tak strong. Tapi bila OPR tu dia naik, memang dia stable dan dia naik sikit. Dia naik sikit, memang pembiayaan tu naik sikit. Tapi bermakna kalau kita tanam bunga kantang tadi, bisnes kita pun meletup tu. Betul. Kita tak nak bisnes kita buat tanam tapi tak ada orang beli. Kita nak yang penting kita buat bisnes, kita buat tanaman, kita buat pertanian, dan hasil tu kita boleh generate kan. Contohnya yang paling senang saya bagi, cuba tengok nanti masa bulan puasa dan raya, demand macam mana kan. Masa tu kalau lambat, orang kata pergi pasar, lambat pergi pasar raya, apa-apa benda-benda macam tu dah habis. Daun salad habis. Betul. Mana yang buat laksa, betul, dia pakai timun. Betul. Kan, bayangkan timun ni laksa, pakai nasi lemak, pakai mi rebus, pakai dia kalau kita tengok, macam Cik Sarul cakap, sebenarnya setiap musim perayaan akan keluar news harga barang naik. Harga barang sebab bukan apa, sebab demand dia. Ya, betul. Demand dia luar biasa. Kita ni sayang kita tak ambil peluang. Betul. Kan, why not mulai sekarang, mulai 2025 ni, menggunakan apa-apa peluang ataupun benda yang kita boleh manfaat, contohnya macam Hartani AI ni, kita all out dekat pertanian. Sebab saya rasa kalau katalah para pendengar, siapa yang tengok ni, katalah dia start dengan cita-cita ataupun dia ada iltizam untuk beli tanah pertanian, dia fokus, dia beli dan dia tahu apa dia nak buat atas tanah tu untuk generate passive income yang saya bagi tahu tadi, saya rasa dia boleh berjaya. Dia memang boleh berjaya. Kita dah mula nampak dah sebenarnya, sebab pertanian ni demand dia tak menurun. Selagi ada orang, selagi itulah orang akan makan, akan consume, dan ianya satu produk yang sihat. Sebab ada orang akan cakap, buat apa beli monthly commitment, baik dia pajak tanah. Pada saya macam ni, kalau dia berkemampuan, kenapa dia nak pajak? Kan, baik dia beli, maknanya kalau dia bayar tiap-tiap bulan, dia hanya sampai 20 tahun, tanah tu milik dia. Dia sebab sebenarnya kita ni kita dah lama tidak didedahkan kembali tentang pentingnya pertanian ni, dan kita tak tahu cara. Orang nak buat tapi orang tak tahu. Tapi kalau tengok dekat TikTok tu, saya cakap, rupanya anak-anak muda sekarang, dia orang tinggalkan job-job di bandar-bandar besar, dia orang dah jadi petani yang betul, memang hebat. Pertanian moden. Pertanian moden, siap pakai drone tu. Memang ada, sebab ada kenalan saya, dia memang buat servis, saya tak tahu apa yang dia tabur guna drone tu, baja ke racun? Baja boleh, racun boleh. Pakai drone, sila besar drone dia. So memang menarik, pertanian ni dah dimodernkan. Ya, sebab kalau dia tak pakai teknologi macam tu, Cik Afif, untuk dia upah pekerja, kos buruh, kos buruh sekarang tak murah tau. Makin meningkat dan makin mahal. Betul. Dan kebanyakannya kita kena upah pekerja luar, bukan pekerja tempatan. So dia punya kos pun dah tinggi. Betul. So that's why kerajaan galakkan untuk guna teknologi yang kita panggil IR 4.0. Itu untuk menggalakkan teknologi, dan kita pun ada bagi financing untuk teknologi ni. Agrobank ada bagi. Agrobank ada pun. Tapi itu nanti kita cerita later lah. Nanti saya rasa diorang ni belum habis podcast kita ni, diorang dah klik dah. Diorang dah klik. Okey, relax. Sikit lagi. Okey, Cik Syarul, bagaimana dengan ciri-ciri pembiayaan Hartani AI ni? Apa yang Agrobank tawarkan? Okey, yang ni saya nak cerita dengan saya nak recap sikit. Sebab tadi pun kita dah cerita. Cumanya kadang bila dah lama sangat, kita pun dah dengar yang lain, kita dah terlupa. Mula-mula saya nak beritahu pada para pendengar yang mana yang tengok podcast ni,
untuk Hartani I ni kita bagi untuk beli tanah pertanian. Kita bagi margin of financing 90% daripada market value put ataupun harga jual. Tengok yang mana lebih rendah lah. Lepas tu kita bagi tempoh 20 tahun. Dan kita bagi kadar keuntungan, kalau dia 90% ialah 6.99. Kalau dia 80% dan ke bawah, dia ialah 5.35. Dan katalah dia ada duit lebih, dia nak selesaikan pembiayaan tu walaupun tak sampai 20 tahun, dia boleh datang ke bank, beritahu nak selesaikan, tiada penalti, tiada charges apa-apa. Tak ada lock-in period. Tak ada lock-in period. Maknanya kalau janganlah hari ni apply, besok disburse, lusa dia bisa settle kan. Itu nak buat apa tu? Maknanya dia macam dia tak ada benda dia nak buat. Dah jadi hobi pula kan. So maksud saya ialah kalau dia nak buat penyelesaian awal, kita tak ada lock-in period. Contohnya kalau berumah kan kita ada lock-in period untuk 5 tahun lah, 3 tahun kan. Ini tak ada. So mana tahu dia bisnes dia berjaya, dia tanam bunga kantan, dia buat duit, dia nak selesaikan, dia selesaikan awal. Tak ada masalah. Dia boleh beli tanah lain, guna juga Hartani I lagi sekali. Dan semua orang boleh apply, sama ada dia bekerja tetap ataupun dia berniaga ataupun kontrak. Kita akan letaklah description tentang siapa yang layak, apa yang boleh lah. Okay, so basically apa dokumen yang saya nak sediakan, saya nak bawa ke Agrobank, saya nak dapatkan Hartani I ni? Okey, kalau dia ialah bekerja tetap, sama ada dia kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta. Macam biasa, kalau dia biasa beli rumah ataupun beli kereta, ataupun dia apply untuk personal financing ke pembiayaan peribadi, kita perlu ada IC, kita perlu ada dia punya payslip untuk 3 bulan, lepas tu bank statement dia, lepas tu EPF. Paling penting sekali geran tanah yang dia nak beli itulah. Sebab mungkin SMP, Sales and Purchase Agreement, dia tak sign lagi. Dia cuma ada salinan geran. Lepas tu dia adalah some sort of surat, sebab kita tak sign SMP lagi, antara pembeli dan penjual lah, untuk stated berapa harga beli, berapa harga jual. Kalau orang yang menggunakan khidmat ejen hartanah, contoh dia dah ada semua. Kita ada satu form kan, authorized to purchase, betul. ATP ataupun boleh pakai yang offer to purchase. Itu menandakan interest antara kedua-dua pihak untuk menjual dan membeli. So itulah kita bawa kepada bank. Dan saya nasihatkan kepada sesiapa yang baru sahaja nak beli tanah pertanian, kalau katalah dia tak biasa, baik dia go through ejen yang berdaftar lah. Betul. Supaya memudahkan. Lepas tu senang kalau ada apa-apa dispute ataupun ada masalah, dia boleh datang balik lah. Betul. Sebab bila nak berusaha tanah ni, ada perkara yang kadang-kadang kita faham, ada perkara yang kadang-kadang kita keliru. Betul. Sebab bukannya setiap hari kita beli hartanah ni, tanah rumah, bukan setiap hari. Tapi ia tidaklah menghalang kalau pembeli nak berurusan terus dengan penjual. Tiada masalah. Yang penting kamu tahu apa yang dokumen diperlukan, and then bawa untuk spesifik. Kalau khas untuk topik kali ini, nak dapatkan produk pembiayaan daripada Hartani I, bawa dokumen yang Cik Syarul nyatakan tadi, pergi kepada mana-mana cawangan Agrobank, nyatakan saya berminat nak membeli tanah sekian-sekian, ini dokumen saya. Betul. Cumanya apa yang saya nak tambah sikit, tadi saya bercerita tentang dokumen yang bekerja tetap. Yang ni kalau yang dia berniaga, berpendapatan sendirilah, berpendapatan stabil dan berpendapatan sendiri, dia kena ada IC semestinya lah. Lepas tu sebab dia berniaga mesti ada SSM. Lepas tu bank statement dia lah 6 bulan. Dan kalau lebih elok lagi, dia ada income tax lah yang dia declare, cukai. Dan yang lain geran lah, sama je. So basically IC, statement bank 6 bulan, SSM. Ya, betul. Bawa itu dulu. Jangan pening-pening, jangan pening-pening lain-lain. Bawa itu dulu. Dan bawa geran. Tapi tak apa, benda ni pegawai-pegawai bank daripada Agrobank akan bantu. Ya, boleh. Datang bawa IC dulu pun tak apa. Pun boleh. Bawa diri yang penting. Datang bertanya dulu. Tanya kelayakan sama ada layak tak layak. Sebab selalunya untuk tanah pertanian ni, Cik Afif, kita biasa jumpa willing buyer, willing seller. Betul. Willing buyer, willing seller ni, pada para penonton mana yang tak faham, ialah kadang-kadang tanah tu dia dijual ikut
bukan ikut harga pasaran, ikut harga dia. Betul. Mungkin harga pasaran 100,000, dia nak jual 300. Cumanya kalau dari sudut pihak bank, kita boleh ikut daripada market value lah, 100,000. Maknanya 200,000 tu dia kena top up. Dia kena top up lah. Kalau dia setuju, dia top up. Kalau tak ada, tak apalah. Dia carilah tanah lain. Betul. Inilah willing buyer dan willing seller. Benda ni jangan terkejut tuan-tuan. Memang biasa berlaku. Betul. Sebab dia berminat sangat tanah tu, dia tahu dia nak buat apa sesuai logistik dan sebagainya. Dia dah memang dia nak lock. Orang suka, contohlah belakang tu ada anak sungai. Oh, dah berkenan sangat ni. Market value 100,000. Owner nak jual 300. No hal. 210,000 saya boleh beli. Sebab dia bagi 90% from the market value. Betul. Ataupun harga jualan whichever is lower kan. Betul. 210,000 saya top up, tak ada masalah. 100,000 tu boleh bank biaya. Kan, sebab dah minat, dah suka. Orang kalau dah suka kan. So Cik Syarul, dalam sepanjang perbualan kita ni, boleh tak tolong recapkan supaya at least pendengar kita, dia dah dengar perbualan kita tapi dia tahu apa poin-poin penting yang dia nak tangkap. Lagi sekali saya simpulkan. Saya simpulkan dalam bentuk poin-poin. Dalam bentuk poin-poin. Saya yakin dia tidak tersimpul. Tapi apa yang saya nak beritahu ialah Agrobank ada produk pembiayaan tanah pertanian yang kita panggil Hartani AI. Produk pembiayaan ni semua orang boleh mohon, yang bekerja ataupun berniaga ataupun yang makan komisen, yang makan insentif. Cumanya dia ada contohnya makan komisen insentif ni, dia ada insentif statement lah. Betul. Yang dia nak supplykan. Lepas tu kita bagi pembiayaan tu kadar keuntungan 6.99. Kalau dia apply untuk 90%. Kalau 80% ke bawah ialah 5.35 setahun. Tempoh pembiayaan dia 20 tahun. Lepas tu dia maknanya tak ada lock in period. Tak ada lock in period. Itulah. So itu antara poin-poin penting yang tuan-tuan puan-puan boleh go through. Basically saya rasa Hartani AI memang sangat membantu dan memudahkan. Okey. Cik Syarul, apa yang adalah kempen untuk nak mempromosikan lagi Hartani AI selain daripada apa yang kita buat dekat podcast. Inilah podcast pertama yang kita dipanggil untuk kongsikan produk Hartani AI ni. Telanjur tu kita ada buat kempen. Kita ada buat kempen. Maknanya kita nak push produk Hartani AI ni supaya semua orang tahu dan ramai yang apply. Kita panggil dia kempen referral fees. Kempen referral fees ni maknanya kita jalankan selama 6 bulan. Daripada 1 hari bulan 2 sampailah bulan 7. Habislah 6 bulan. 1 hari bulan dah berjalan dah ni. Dah berjalan dah. Dah rugi sebulan dah. Kempen referral fees ni yang ini ialah kita bagi insentif pada pelanggan ataupun sesiapa je lah yang refer kes Hartani AI kepada pihak bank. Maknanya kalau Melaka Johor ni kepada pihak cawangan Melaka Johor ni, dia ada borang nak kena isi. Kalau pembiayaan itu lulus dan bila disburse dah dibuat pengeluaran, kita ada insentif yang kita bagi pada perujuk. Contohnya Cik Afif ada customer, ada klien kita nak refer. Kita referkan, dapatlah juga. Ada borang nak kena isi lah. Dapatlah juga manis-manis tu. Manis-manisnya boleh tahan. Jadi kalau nak tahu nanti mungkin boleh share dekat description. Betul. Untuk keterangan lanjut lah. Saya rasa sangat menarik. Yang mana takkanlah korang nak biarkan ianya berlalu pergi saja. Sebab kalau dia ialah contohnya ejen hartanah, dia dah tentulah ada komisen part dia. Betul. Dan kali ni bila dia refer kes, kita bagi lagi insentif.
So dia kata kalau aiskrim tu dia dapat cherry on the top. Kan? Dan jangan lupa dia berjalan 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan ni dah bermula 1 hari bulan 2 2025 dah bermula dah. So korang ada lagi roughly 5 bulan lebih lagi. Betul. So kejar. So kejar. Dan saya nak beritahu lagi sekali, takut nanti orang ingat untuk ejen hartanah saja. Tak, sesiapa sahaja. Tak limited, tidak terhad kepada ejen hartanah. Tak. Abang, adik, jiran kalau tolong referkan, dapat disrefer. Ada borang yang dia nak kena isi, lepas dia isi dia pergi bank untuk buka akaun. Yalah, kalau tak ada macam mana kita nak bayar kan? Nanti bila dah disburse, dah dibuat pengeluaran, kita akan bayar insentif. Selesai dapat masuk dalam akaun. Kan kita akan bayar insentif. Lepas ni nampak Pak Mat, Pak Abu yang dekat kampung warung relax kan. Pak Abu sekarang boleh jadi broker kan, macam masuk boleh jadi ejen kan? Ya. Pak Abu refer kan dah 10 orang dah jual beli, dia hantar dekat Agrobank ke. Bayangkan kalau dia refer kes yang 1 juta ataupun 1.5 juta ke atas. Dia ada calculation dia. Yang saya rasa nanti kita boleh share dekat link lah, dekat description. Dan kita boleh bagi contoh pengiraan berapa yang dia boleh dapat. Cik Syarul, saya sebelum Cik Syarul mention tadi, saya duk fikir 100,000, 200,000 je harga pembiayaan tu. Tapi ada tanah yang 1 juta, 2 juta. Ada. Untuk pembiayaan tadi ni Cik Afif, maksimum yang kita boleh bagi pembiayaan ialah sampai 4.5 juta. 4.5 juta. 4.5 juta. 4.5 juta untuk satu transaksi lah, satu transaksi. Yang 1 grand tu. Okey, so berapa referral fee? Kira lah kan. Menarik. Tapi untuk pemohon sendiri pun boleh memohon sehingga 4.5 juta. Maknanya kalau lebih tu boleh lah. Cumanya kita kena lalu pertimbangan, mungkin kelulusannya a bit higher lah. Tapi kalau normal punya ialah sampai 4.5 juta. Tapi kalau 4.5 juta and then dia guna 80%, 5.35 murah sebenarnya. Kalau tanah tu mahal dia beli, lepas tu pembiayaan dengan kadar keuntungan 5.35 reducing balance, saya rasa dia memang jimat banyak lah. Betul. Lepas tu boleh extend 20 tahun. Sebab pada saya macam ni, tanah pertanian ni ataupun tanah lain, cumanya dalam konteks Agrobank, tanah pertanian dia bukan banyak tanah ni. Maknanya kalau Cik Afif beli dah hilang 1 ekar, saya beli dah hilang 1 ekar. Dia bukan macam rumah. Kalau rumah dalam 1 ekar mungkin boleh buat 20-30 biji. Betul. Beli satu ada lagi 29, ada 19 lagi. Tapi kalau dia miliki tanah pertanian tu sekeping, tu je lah. Tak ada orang lagi boleh on top daripada dia. Betul. Sebab dia sekeping tu. Ya. Jadi maknanya dia limited. So pergi cari tanah pertanian, beli je. Yang bukan maksud saya beli je, kenalah buat kajian, kena tengok okey tak okey. Ada kemampuan, kalau muda beli tanah pertanian. Mungkin kalau dia orang ni kebanyakan yang muda-muda akan pergi ke kereta, ke rumah kan. Bukan saya kata tak boleh, cumanya kalau ada lebih apa dia panggil deficiency of value. Jadi yalah, kita pun tak tahu. Contohnya katalah kita beli tanah pertanian, kita memang baik biaya tanah pertanian untuk dimajukan. Tapi katalah tiba-tiba contohnya macam ECRL nak buat, ECRL tu tak lalu bangunan tau, lalu atas tanah pertanian. Agak-agak berapa lah dapat. Betul. Itu one of the kita tak jangka. ECRL, HSR, high speed rail ataupun RTS di Johor, dan in future punya projek-projek yang kita tak tahu kan. So yelah, untuk anak-anak muda kalau beli tanah pertanian, contohlah kalau kita nak buat industri, beli tanah jenis tanah industri satu dah mahal dah. Betul. Nak bina bangunan pun dah mahal dah. Nak bring in the technology pun dah mahal. Betul. Dah. Tapi kalau tanah pertanian, harga dia masih affordable, boleh usahakan sendiri secara kecil-kecilan, kemudian boleh tambah pekerja dan sebagainya. Boleh tanam cili, tanam bunga kantan, itu pun dah boleh dapat. Dia kalau beli tanah pertanian untuk dibuat dusun buah, katalah dia tanam cempedak lah ataupun rambutan lah, mana tahu bila pokok tu dah besar, dah berbuah, mungkin dia dah boleh buat some sort like macam agro
maknanya orang boleh datang makan kat situ, merasai. Betul. Sebab yelah kita dah jarang nak jumpa peluang-peluang macam ni. So banyak sangat orang kata unlimited of ways yang kita boleh ni. So okey, Cik Syarul, apa yang pemohon perlu ambil perhatian? Sebab pembiayaan boleh sehingga 45 juta. Kan? Tapi apa yang dia orang perlu take note? Okey. Yang dah biasa beli tanah, yang dah biasa beli rumah, saya rasa dia tak ada isu sangat pasal soalan ni. Cumanya yang baru nak beli, jangan lupa tanah tu yang bank finance, yang bank biaya, tanah tu dicagarkan pada pihak bank lah. So maknanya kalau katalah dia bayar cantik, okey, habis tempoh, maknanya salinan grant tu akan dipindah balik pada dia lah, diserahkan semula. So kalau tak ada, kita pun cuba elakkan lah untuk katalah dia bayar tak cantik dan dia lelong kan. Tapi yang benda-benda macam tu lah, dia kena faham yang bila dia bawa untuk financing, untuk pembiayaan, maknanya tanah tu dijagarkan pada pihak bank lah. Betul. Lepas tu bagaimana, sama macam rumah juga, sama macam kereta kan. Betul, sama macam rumah. Jadi bila kita buat pinjaman, jangan risau, kita membeli rumah, kita mendapatkan pembiayaan. Bila kita dapatkan pembiayaan, dalam salinan grant yang original bank akan pegang. Kita akan dapat salinan, kalau cek balik, pergi tengok ada nama kita. Ada nama kita atas, lepas tu ada nama dicagarkan. Ya, dicagarkan. Siapa bank mana yang memberikan pembiayaan tu. So sama jugalah dengan kes tanah pertanian ni. Sama. Okey. Tapi macam mana pula kalau dia macam Cik Syarul cakap tadi, dia dah tanam gantan, dia dah untung dah ni. Aku nak bayar habis lah. Baru tahun kedua, tahun ketiga, aku nak bayar habis lah. Macam mana? Apa kelebihan dia? Maknanya kalau dia dah berkemampuan untuk bayar habis, maknanya pihak bank pun pada saya, kalau contohnya saya personally akan take note yang maknanya pelanggan kita ni antara pelanggan yang berjaya, beli tanah pertanian, usahakan tanah, dapatkan income, passive income. Mula-mula mungkin dia passive income, tapi kalau dia dah boleh selesaikan pembiayaan, saya rasa dia dah jadi active income dia lah. Dan dia dapat tak rebate? Dapat rebate. Dia akan ada ibrak bila kita macam saya beritahu tadi, Agrobank ialah fully Islamic, full pledge Islamic banking. So benda ni telus, maknanya kalau dia selesai awal, kita akan kira balik semua, kita akan bagi rebate lah. Maksudnya daripada awal, satu untuk pembiayaan Islamic ni, dia dah ada kadar keuntungan ataupun pengiraan keuntungan. Betul. Dia dah ada pengiraan. Tetapi kalau dia bayar awal, keuntungan tu akan dikira semula. Betul. Bukan dia ambil yang daripada awal kontrak tu. Tak. Maksudnya dia boleh menjimatkan lagi lah. Ya, betul. Sebab nak tak nak, bila anda Islamic, kita involve dalam jual dan beli. So maknanya kita dah kira siap-siap. Dan tapi bila dia datang untuk buat penyelesaian awal, kita kira semula. Ya, jual beli yang pada last tu bila? Betul. So maknanya kalau 20 tahun dan tempoh 5 tahun dia boleh selesai, banyak tu dia dapat rebate. Betul. Banyak tu. Ya, sebab yelah, of course kalau dengan pendapatan 20 ke 30 ribu sebulan, lepas 3-5 tahun tekan, dia nak beli tanah lain, dia boleh beli pula tanah lain kan. Kalau saya kalau dia ada cash macam tu, selalunya saya ataupun pegawai proses ataupun yang ada dekat Agrobank selalunya akan advise untuk dia pergi beli tanah lain lah. Better dia having tanah lain, sebab dia dah tahu dah keuntungan tu. Dia dah tahu dah keuntungan dia dah boleh memang selesaikan pembiayaan. Apa salah kalau dia pergi ada lagi satu dan dia copy paste balik dia punya blueprint tu. Betul. Do the same. Benda tu, masa tu lah baru boleh fikir kargo kapal mana yang dia nak dapatkan untuk nak shipping keluar negara kan. Pada saya sukses ni memang boleh replicate. Cumanya dalam apa-apa perniagaan dia ada turun dan naik lah. Ada turun dan naik. Maknanya dia kena bersedia juga hadapi turun dan naik tu. Kalau macam saya lah, saya selalu tekankan
dalam perkongsian saya dan dalam mana-mana buku yang saya baca, yang saya belajar, the first thing that you want to invest is invest in yourself first. Betul. Invest dalam kita, contohlah nak buat nak masuk dalam sektor pertanian, nak tanam bunga kantan contohnya. Make sure kita punya ilmu dalam penanaman bunga kantan tu dah padu dah. So masa itulah kita ready pergi jumpa Agrobank. Tuan, saya dah sedia untuk dapatkan pembiayaan hartanah AI. Tanah pun semua saya dah tahu kat mana, saya dah tengok dah cantik dah. So saya nak dapat pembiayaan, saya nak buat tanaman bunga kantan contohnya. Boleh. Dia dah tahu. Benda tu dia dah calculate the risk dan sebagainya. Betul. Kan. Dia kena ada ilmu lah Cik Hafiz sebenarnya. Betul. Janganlah beli dulu. Jangan main beli je. Jangan main beli je. Jangan main beli je. Walaupun sesuatu orang kata even whatever it is pun, rumah ke, emas ke, kereta ke, jangan main beli je. Kita tak cakap jangan beli kereta, tapi beli kereta macam mana? Ya, betul. Sebab saya perasan ada satu posting selingan sikit lah. Dia kata dia beli G-Wagon ni 1.45 juta something. Dalam masa 3 tahun tinggal 600,000 lebih. So boleh beli kalau dia mampu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau yang mana fresh grad, Azia Rahma okey dah. Point A, point B sampai. Tanah pertanian tahu kawasan, layer ke berapa tahu, laluan semua keluar masuk, bisnes apa semua dah ni, go for it. Kan? Betul. Sebab pada saya senang je. Untuk tanah pertanian dia tak perlu tepi jalan. Kan? Dia tak perlu tepi jalan. Maknanya dia boleh lapisan kedua pun boleh. Boleh ke dalam. Maknanya harga tu dia boleh still boleh dapat murah lagi. Mampu milik lah. As long as dia boleh akses. Ya, betul. Dia boleh akses, Hilux dia boleh akses. Dia boleh masuk. Dia boleh bawa keluar, hantar ke orang tengah, hantar ke pasar. Selesai lah. Betul. Lagi-lagi nak raya ni kan. Korang sebab kalau podcast ni keluar bulan puasa, saya rasa dia orang boleh tengok sendirilah. Betul. Saya rasa bukan tak perasan, tapi cumanya mungkin sebelum ni tak aware sangat. Akan tengoklah harga makanan macam mana. Betul. Harga bahan mentah macam mana. Jangan tengok harga daging, harga ayam saja. Tengok harga sayur. Betul. Kan bunga kantan ni dulu kalau zaman arwah nenek saya tak berapa sen je. Sen. Sekarang jangan kata RM2 tau, lebih daripada tu. Lebih RM2. Saya ingatkan RM2. Tak, lebih daripada tu. Bunga kantan mahal, serai mahal, daun kesum mahal. Ini semua orang kata antara ramuan yang memang kita makan. Laksa, nasi lemak, asam pedas. Menu kita. Tapi korang tak nak tanam. Kan? Lagi-lagi gunakan peluang ni. Okey, Cik Sarus, sebelum nak selesai ni. Dah nak selesai dah? Dah nak selesai. Satu soalan saya, yang ini soalan sebelum penutup. Okey. Berapa lama hartanah AI ni akan ada tak sebarang info? Hartanah AI ni akan diadakan dalam macam tadi referral fee tu adalah dalam tempoh 6 bulan. Hartanah AI ni berapa lama? Produk hartanah AI ni memang produk yang Agrobank ada. Dia tak akan berhenti sebab ni antara salah satu mandat untuk kita sokong untuk individu memiliki tanah pertanian. Sebab nama pun kita Agrobank, kita nak orang beli tanah pertanian untuk majukan, untuk dia boleh kalau bukan dia generate income untuk diri sendiri, dia boleh bagi manfaat pada orang lain. Kan? Community keliling dia. Dan kita nak ramai orang berkemampuan untuk beli tanah pertanian. Kan, ada orang mungkin kalau dia ada duit lebih, mungkin dia beli tanah lot banglo. Betul. Cumanya macam ni kita beli tanah pertanian. Katalah kalau satu masa esok, kalau bukan dia, dia boleh wariskan pada anak dia. Kan, benda-benda macam tu lah. Terima kasih sangat Agrobank sebab menyediakan satu produk macam hartanah AI ni. Dan ianya terbuka, mudah untuk pemohon. Semua orang boleh mohon. Semua orang boleh mohon yang berkelayakan dan dia tidak terhad, maksudnya dalam tempoh tahun ni saja hartanah AI. Tak ada. So jangan risau. Kalau mana tak sempat prepare 2025, 2026 masih ada. Ada. Kan, maksudnya kalau tahu ni dah berapa hari lagi dah nak puasa nak raya, mana sempat.
janganlah kejarkan puasa ni. Tahun depan ada puasa lagi, tahun depan ada raya lagi, ada raya Cina lagi, ada Deepavali lagi. Lepas tu apa yang saya just nak beritahu, ambil peluang ni, kita pun ada kempen referral fee tadi saya dah beritahu. Lepas tu bila bulan puasa, kita kan akan banyak berkumpul. Bila more, bila raya pun kita akan banyak berkumpul. So mana tahu masa tu mungkin ada peluang orang kata bapak saudara nak jual tanah ke. So bila dia dengar podcast ni, dia boleh beritahu dan dia layak, mintalah salinan grant, pergi ke Agrobank terdekat untuk cek kelayakan dia. Mana tahu dapatlah juga referral fee tu di antara jual beli tu kan. Kan benda-benda tu. Sebab kadang-kadang macam ni, apa yang perlu ialah macam saya beritahu, kalau podcast ni kita kena share. So maknanya kalau kita berjumpa dengan orang pun kita kena bercakap lah. Ada nak beli tanah pertanian ke? Saya ada kenal, saya dengar daripada podcast ni. Balik kampung raya tanya ya betul. Pak Long, Pak Lang, Pak Ngah, tanah yang itu hari Pak Ngah buat apa? So nak jual tapi tak tahulah. Jangan risau Pak Ngah. Saya dah tengok podcast ni, saya boleh tolong. Nak pembeli ada tapi pembeli tak ada cash, dia kata. Jangan risau, pembeli tu boleh dapatkan pembiayaan Hartani-I. Betul. Cumanya saya rasa mungkin saya tertinggal. Untuk produk Hartani-I ni bukan dia sahaja untuk beli tanah pertanian. Katalah yang mana ada tanah pertanian, kalau dia nak refinancing, maknanya dia daripada bank lain lah. Boleh juga. Nak pergi ke Agrobank pun boleh. Dan kita ada produk yang akan datang tak lama lagi. Sesiapa yang ada tanah pertanian yang dah habis bayar, tapi tak tahu nak buat apa, dia boleh datang balik dekat bank. Maknanya dia boleh cagarkan balik tanah tu dekat bank, dapatkan modal untuk dia majukan tanah tu. Betul. Itu menarik. Itu coming soon. Tak lama lagi. Dan of course benda tu ikut value semasa. Value semasa. Beli 2-3 tahun lepas 70,000, 80,000. Value semasa dah naik 200,000. Kadang-kadang mungkin masa dia beli tu ada sawit kan, cumanya bila dia tak usaha kan, so bila nak tanam semula perlu modal. Modal tak ada. So dah habis bayar, inilah dia. Dia boleh cagar balik, dia boleh datang ke Agrobank untuk cagar semula, dan kita akan bagi sama je 90% daripada market value untuk dimajukan tanah tu. Dan dia ada modal, dia boleh majukan, dan of course mendapatkan ya betul. Dia tempoh, macam saya beritahu tadi, tempoh 20 tahun tapi maksimum sampai umur 60. So maknanya katalah contohnya katalah kalau dia nak beli tanah pertanian, umur dia dah 55 tapi dia ada anak umur 28, join dengan anak. So dapatlah 20 tahun tu. Tempoh 20 tahun tu. 20 tahun tu. Sama juga macam refinancing, katalah umur dia dah 55, 58 macam tu. So untuk dia cagarkan semula tu, dia join lah dengan anak dia. Atau supaya dia dapat tempoh yang maksimum. Tempoh maksimum sebab sampai kalau 20 tak, tahun. whichever come first lah. Ya betul. Kalau umur let's say 50, nak dapat pembiayaan boleh, tapi dapat 10 tahun saja. Dapat 10 tahun saja. Dan katalah kalau ada juga kes-kes yang kita biasa terima, yang anak beli tanah daripada bapa. Boleh juga. Boleh, kita boleh buat. Yang tak boleh buat ialah kalau suami jual pada isteri. Yang tu tak boleh. Tak boleh. Kalau ayah jual pada anak, mak jual pada anak, boleh. Tak ada masalah. Contohnya kadang-kadang mungkin macam kita ada anak mungkin 4-5 orang. Cumanya mungkin satu ni yang mungkin berkemampuan, dan besok kita pun ialah apa yang kita tinggalkan, esok kalau kita tak ada, kita tak naklah dia jadi rebutan. So katalah anak yang nombor 1 ni ataupun nombor berapa pun dia berkemampuan untuk beli, berminat, dan dia boleh nak usahakan kan? Duit tu bolehlah dapat pada ayahnya. So ayah dia nak buat apa, contohnya nak pergi haji lagi sekali ke, nak pergi umrah ke, ataupun nak apa-apa je lah, berpencen dengan tenang lah. Berpencen dengan tenang. Dan yang penting in the end, kita nak tanah tu diusahakan supaya kita tidak melepaskan satu peluang yang mana betul. Pertanian ni sebenarnya memang something yang kita kena look into it. Contohnya kalau katalah dia tak buat pertanian, dia buat peternakan, dia memang perlu tanah. Betul. Kalau tak ada, nanti lembu, kambing dia bersepah. Pun boleh juga kan? Boleh, tak ada masalah. Dia nak buat kolam ikan pun boleh, tapi dia kena ada tanah. Betul. Betul. Kan, dan dia tak, macam saya beritahu, dia tak perlu tepi jalan.
Kan? As long as dia tahu tanah tu kat mana dan dia boleh akses, Ya. okey je. Okey je. Kan memang menarik. So Tuan Syarul, ada banyak lagi kita nak saya nak share, saya pun terpaksa potong sebab apa? Panjang sangat podcast ni. Jadi banyak yang kita nak kongsikan. Cuma mungkin ada yang penonton nak tahu lebih lanjut, mereka boleh hubungi ataupun mendapatkan maklumat lanjut dekat description tu. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah pada Agrobank kan. Sebelum kita menamatkan, apa final word ataupun daripada Cik Syarul? Okey, mula-mula sekali terima kasih pada Cik Afif sebab jemput saya dan tim saya untuk share knowledge, share produk Hartani ini, dan pada para pendengar dengan para penonton yang mana nak tahu lebih lanjut lagi, boleh ke laman sesawang Agrobank yang tadi saya dah beritahu. Kita ada laman sesawang sendiri, www.agrobank.com.my, dan kita pun ada platform social media. Kita ada di Facebook, ada di Instagram, dan kita pun ada di TikTok. Okey, tu pun saya akan letakkan di description dekat link Facebook, Instagram, TikTok. Boleh follow. Dan last sekali, penutup, jangan lupa yang saya dah beritahu tadi, kita ada referral fee. Tahan tempoh 6 bulan ni. So refer lah pada kita orang untuk beli tanah pertanian, untuk generate passive income. Betul. Dapatkan pembiayaan hartanah ai bagi mereka Hartani ai bagi mereka yang refer dapat referral fee, dan bagi mereka yang nak menonton tolong share podcast ni supaya kita share knowledge sama-sama. Share knowledge dan manfaat ni tidak terputus. Betul. So rasa itu saja. Okey. Cik Syarul, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang menonton sepanjang rakaman podcast Orang Hebat Hartanah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan continue ke next episode. Korang boleh komen apa tajuk-tajuk yang ataupun topik-topik yang korang nak kita kupas, dan kita akan jemputlah orang-orang yang akan bawakan topik itu supaya kita dapat kongsikan manfaat dan ilmu ni kepada seramai mungkin, InsyaAllah. Alright, Assalamualaikum, jumpa lagi.